Hai, selamat malam semua. Kita bersama dengan uh, dalam dunia RC. Saya Helmi, aku moderator. Okey, tetamu kita pada malam ini iaitu Cik Badrul, merupakan chairman syarikat uh, dunia RC Sdn Bhd. Okey, apa khabar Cik Badrul? Khabar baik. Okey, bagaimana Cik Badrul perjalanan ke studio hari ini? Berjalan lancar ke? Alhamdulillah berjalan lancar semuanya. Cuaca terang menderang, ceria selalu. Okey. Baik, terima kasihlah kerana sudi hadir Cik Badrul dalam kita punya podcast pada hari ini. Sebelum ni kita telah memanggil beberapa orang, antaranya Encik siapa nama semalam Cik Halim selaku CEO. Okey. Oh, Cik Halim datang malam. Okey, hari ni panggil saya Cik Badrul pula untuk mengenali lebih dekat lagi itu berdunia arti Sdn Bhd. Okey. Boleh tak cerita sedikit latar belakang Cik Badrul? Nama saya Badrul bin Ahmad. Berasal daripada Kuala Lumpur Kuala Lumpur di mana tu? Area Kuala Lumpur, area Kampung Batu. Kampung Batu Cik Badrul lah yang area Segambut lah. Okey, Cik Badrul berapa orang adik-beradik Cik Badrul saya 5 orang adik-beradik, saya anak yang kedua. Daripada 5 adik-beradik biasanya anak yang kedua ni dia agak struggle sikit dan agak ada degil sikit kan. Biasalah anak nombor 2 kan. Okay, macam mana taraf pendidikan saya dengan Cik Halim sama je, kita orang taraf SPM je. Taraf SPM tak apa, daya usaha. Dengan pengalaman dan tu kami tekad untuk berjaya dalam apa jua bidang yang kami cuburi. Berkat doa lah, berkat doa ibu bapa, saudara mara kan, juga kawan-kawan juga mendoakan kita berjaya, kita akan berjaya lah. Tanpa hasil doa daripada rakan-rakan, adik-beradik, mak ayah kan, mungkin kita susah sikit lah nak berjaya kan. Jadi kita minta restu daripada mereka lah untuk kita berjaya kan. Biasalah, mana ada perniagaan yang tidak menemui kegagalan kan. Makan bisnes ni bukan macam makan gaji kan. Hari ni kita buka 100,000 orang datang membeli kan, tak ada je. Kita kena slow kayu lah. Dan kita untuk sustain dalam bisnes ni, kita kena banyakkan bersabar kan. Okey, Cik Badrul dah lama berkecimpung dalam bidang perniagaan. Saya dalam perniagaan ni dah hampir 15 tahun jugalah kan. Bersama dengan Cik Halim, kami dengan bekerja sama dengan Cik Halim hampir lebih kurang 10-11 tahun jugalah. Sebelum tu saya cuba bawa solo. Saya tengok susah sikit nak berkembang. Dia kena ada partnership lah. Sebab kita buat transportation, kita punya orang kata untuk mencari prospek, lepas tu
nak kembangkan bisnes tu agak susah kalau kita berjalan solo. Kalau untuk dapat untuk job sendiri-sendiri mungkin boleh lah, untuk survive diri sendiri boleh lah. Tapi kalau untuk 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 kita bila atas nama syarikat kan, agak susah sikit lah. Kita kena ada banyak partnership lah. Macam mana cabaran dan dugaan Encik Badrul masa dalam perniagaan ni? Biasa ada turun naik lah. Mana ada perniagaan yang agak tenang-tenang saja, tak ada ada turun naik, ada jatuh bangun, kan, daripada permulaan lagi lah buat kertas kerja, lepas tu cari lokasi, buat apa-apa survey, lepas tu pergi beberapa bank yang boleh memberi pinjaman perniagaan. Macam mana permulaan dulu bisnes ni? Biasa dulu kita pakai kenderaan yang second hand lah. Kami tak mampu sebab kami tak ada track record. Ni kan kami, jadi kami pakai kereta kami sendiri lah. Biasalah pakai kereta sendiri tu untuk cari job kan. Kami bermula dengan AJL lah, maksudnya jualan langsung. Kita slow naik lah. Daripada situ kita cari job daripada peruncitan, lepas tu kita pergi F&B, lepas tu kita pergi retailing, sehingga berkembang sehingga sekarang lah. Termasuk kita dah ada syarikat transportation kami sendiri lah, termasuk bas pekerja, bas sekolah, bas ekspres, ambulan, macam construction punya peralatan-peralatan yang macam lori, simen, case dengan excavator yang digunakan untuk membersih kawasan. Banyak lagi lah. Lori perdagangan pun ada, kita ambil tender penghantaran barang. Dan kami juga ada buat untuk special delivery, macam hantar parcel, hantar dokumen ke, ataupun hantar barang pemindahan rumah, jabat, macam mover pun kita ada buat juga. Lepas tu kita ada buat untuk macam stesen minyak. Ada ke Cik Badrul baru kita boleh masuk dalam listing, maksudnya BSKL kan. Bila kita boleh dapat memberi keyakinan kepada pelabur, baru mereka yakin dengan kita untuk melabur di dalam syarikat kita. Dengan duit pelaburan tu lah kita pelan-pelan membina empire ni. Bagaimana dengan cabaran? Apakah harapan Cik Badrul? Seperti mana Cik Halim cerita semalam, kita sedang menuju ke arah shipping ni lah, maksudnya perkapalan lah. Kita akan melongkak satu lagi arah,
iaitu kapalan. Tu kita akan mungkin buat transportation, penghantaran kenderaan ke Sabah Sarawak ke, apa kargo, dan juga ekspor hantar kontainer. Mungkin satu hari nanti lah kita akan cuba merealisasikannya seperti dalam visi dan misi syarikat dunia RC, iaitu meminimalkan sumber manusia dan mengoptimumkan keuntungan. Dah dengar Cik Barul banyak pekerja, Cik Barul franchise privatize kan. Saya manpower saya semua saya privatizekan, jadikan mereka sebagai rakan niaga. Sebabnya bila beri peluang kepada mereka untuk membuka bisnes, ini caranya mudah untuk saya bagi diorang peluang untuk diorang menikmati hasil pelaburan daripada penyelesaian syarikat dia di bursa saham. Dan betul saya salurkan kepada mereka diorang sebagai rakan kongsi saya. Dan saya, walaupun diorang mereka sebahagian daripada pekerja lah, tapi diorang sebahagian jadikan sebahagian rakan niaga. Jadi diorang boleh menikmati pelaburan yang dibuat oleh syarikat, dapat juga kepada mereka. Jadi kat situ diorang mula membina dia punya career lah, membina career untuk long time punya career lah. Biasa kalau kita makan gaji ni, kita tahap tu je lah kita punya orang kata perkembangan career dia. Habis-habis pun jadi spoiler kan, jadi executive punya. Tapi ni dia menjadi process owner. Jadi dia memegang sendiri kan, tapi hanya diorang masih terikat dengan kita, iaitu dari segi aset di bawah kita. Diorang hanya gunakan manpower ada mereka lah. Mungkin selepas ni diorang boleh berkembang dengan aset diorang sendiri. Mungkin kita akan bayar melalui konsesi agreement. Macam itulah. Okey. Jarang kita dengar, memang jarang. Tapi ni ada juga yang di overseas banyak dah buat macam ni. Hanya di Malaysia je tak berapa ada syarikat-syarikat yang tak implement. Sebab dia management skill ni banyak dia punya cara. Macam kita lah, kalau kita nak nak mencapai satu matlamat tu, tak semestinya kita menggunakan jalan A je kan. Kita ada jalan B, jalan C, jalan D. Macam tu juga dengan management. Dia banyak skill-skill lain. Blue Ocean strategi. Dia ada berbagai lah. Kalau awak belajar management, mungkin awak faham lah. Jadi seorang bos ni mudah ke Cik Barul lah? Bukan mudah lah mencari seorang bos. Awak kena fikir tentang kewangan, HR juga. Lepas tu marketing juga awak kena tahu, management. Lepas tu problem solving. Lepas tu
macam mana dengan apa, macam mana kita nak menyelesaikan masalah attitude mengenai dengan human resource kan. Itulah. Okey. Okey lah Cik Barul, kita berehat sebentar. Mendengar daripada penaja. Okey. Oh, dia Tiara kan? Bulan Tiara. Daripada Razman Rizwan Channel ke? Ya, hari ni penaja kita Razman Rizwan Channel lah. Saya selalu dengar Razman Rizwan Channel di dalam kereta untuk pergi kerja. Sama dengan Cik Alim juga kita orang sama lah. Klasik FM, Johor FM, betul apa? Sinar dengan Suria, itu antaranya siaran-siaran radio yang biasa saya dengari lah. Okey Cik Barul, kita kembali kepada kita punya apakah saranan Cik Barul kepada golongan muda untuk mencuburi dalam bidang ini. Saya mengalu-alukan golongan muda untuk mencuburi bidang ini kan. Kita masih jauh lagi perjalanan kita. Jadi satu lagi kena penuhi dengan ilmu. Ilmu, lepas tu belajar sabar kan. Benda ni kena sabar. Kalau tak sabar dia memakan diri. Sebab dia kata bila kita terlalu emosional, apa tindakan dan keputusan kita tu akan memberi kesan lah terhadap perjalanan terdekat. Okey, itu sajalah pesanan saya buat semua. Majulah sukan untuk negara. Lain dah. Okey, apa dunia asli apabila kenderaan berbicara. Okey, kita sudahi dengan wal taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.